Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Sarah Wajihah binti Muhammad Fadli. Kembali lagi bersama anda dalam segmen khas Beats TV. Hari ini cukup semangat suasana. Kita ada 3 figura hebat pendidikan akan membincangkan agenda pendidikan kita tanpa melengahkan masa. Mari kita teruskan dengan panelis kita pada hari ini. Pertama, kita ada Yang Mulia Tengku Syaril bin Tengku Dahlan, Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman. Terima kasih. Tuan, bagaimana kita boleh menyatukan visi kepimpinan pendidikan di daerah Kemaman agar selari dengan aspirasi pendidikan madani? Pertama-tama cikgu ucapkan tahniah kepada Sebaru kerana mengadakan podcast kita pada petang ini. Menyatukan visi kepimpinan pendidikan daerah Kemaman selari dengan aspirasi pendidikan madani. Untuk menyatukan visi kepimpinan pendidikan di daerah Kemaman ini, semua pemimpin pendidikan perlu bergerak daripada kepimpinan berorientasikan tugas kepada kepimpinan yang berorientasikan nilai dan juga impak, yang berpaksikan aspirasi pendidikan madani. Di mana dalam aspirasi pendidikan madani ini, yang pertama kita kena membina visi bersama, iaitu share vision kepada semua pemimpin sekolah. Perlu memahami bahawa kejayaan sesebuah sekolah itu, pendidikan itu bukan hanya diukur melalui keputusan peperiksaan, tetapi juga melalui pembentukan insan yang berilmu, berakhlak dan sejahtera. Manakala yang kedua, menyatukan hala tuju pendidikan madani itu sendiri. Nilai madani kita yang pertama iaitu mampan, di mana memastikan program sekolah memberi impak jangka panjang, membudayakan amalan penambahbaikan secara berterusan, bukan hanya sekadar saja-saja, tapi ianya kena dibuat secara luar biasa. Manakala kesejahteraan menitik beratkan kepada kesejahteraan murid, guru dan komuniti itu mewujudkan sekolah yang selamat, ceria dan juga inklusif. Sebagaimana cikgu pergi ke Sebaru-baru ini, cikgu tengok hubungan antara komuniti, sekolah cukup amat baik sekali. Tahniah dan syabas kepada Sebaru. Seterusnya, daya cipta, menggalakkan inovasi dalam PDP dan pengurusan sekolah itu sendiri, memanfaatkan teknologi yang sekarang ni menjadi keutamaan kita. Hari ini kita bersama-sama dalam siri podcast. Ini juga salah satu daripada usaha kita ke arah pendigitalan yang baik untuk daerah kita. Manakala kita kena saling hormat dan menghormati antara satu sama lain. Ini adalah nilai madani itu sendiri, membudayakan profesionalisme, integriti dan saling menghormati, mengukur hubungan antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Cikgu yakin dan percaya Sebaru sekarang ni berada di landasan yang terbaik. Begitu juga dengan sekolah-sekolah di daerah Kemaman itu sendiri. Manakala keyakinan membina kepercayaan terhadap sistem pendidikan, meningkatkan accountability dan juga ketelusan pengurusan itu sendiri. Tengok tadi, guru besar pun ada bersama. Ini menandakan bahawasanya guru besar cukup amat menyokong usaha kita untuk mengadakan siri pada hari ini. Tahniah dan syabas. Dan akhir sekali, ihsan, iaitu mengamalkan kepimpinan berteraskan kepada kasih sayang dan keprihatinan dan memastikan tiada murid yang tercicir. Pesan cikgu kepada Sebaru, pastikan kehadiran ke sekolah kita biarlah orang kata 100%. Kalau ada yang tak hadir, sama-samalah kita mengajak mereka untuk datang ke sekolah. Jadi untuk mengukuhkan kepimpinan satu daerah ni, kita kena ada orang kata satu slogan untuk kita sahut bagi kita merealisasikan perkara itu, di mana One Team Kemaman dan di bawah Kemaman Ideal. Itu yang cikgu harapkan di peringkat daerah. Satu visi
satu naratif, satu tindakan dan satu matlamat. Di mana kemaman, kita ada 6 perkara dalam AUKI. AUKI adalah agenda utama kemaman ideal yang cikgu dah kongsi kata-kata ke sekolah-sekolah daerah kemaman tentang perkara ni. Jadi kalau kita ada satu matlamat, kita ada satu tekad, kita ada satu kesungguhan, dia tahu apa yang PPD Kemaman nak lakukan, insya-Allah cikgu yakin dan percaya aspirasi pendidikan madani ini akan mencapai kejayaan. Sama-sama kita dukung dengan aspirasi oleh kerajaan kita pada hari ini dan juga aspirasi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih Tuan. Beralih kepada Haji Kasman bin Ambung, Timbalan Pengerusi Pasukan Petugas Pendidikan Madani, Persatuan Pesara Pendidikan Terengganu. Tuan, melihat kepada pengalaman luas Tuan, apa satu perkara paling penting yang perlu kita pegang dalam melestarikan semangat pendidikan madani di peringkat akar umbi Terengganu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sebaru yang telah mengatur satu podcast kami, dan saya ucap terima kasih kerana diberi ruang untuk saya berkongsi agenda pendidikan negara kita. Jadi apa yang kita nakkan ialah kelangsungan, kecemerlangan pendidikan, kelestarian pendidikan di Terengganu, khususnya. Itulah Persatuan Pesara Pendidikan di Terengganu cari satu inisiatif untuk menubuhkan satu pasukan yang dipanggil Pasukan Petugas Pendidikan Madani. Walaupun kita telah bersara, tetapi rasa tanggungjawab kita kepada pendidikan, kerana pendidikan merupakan satu wadah penting untuk melihat kelangsungan kecemerlangan, terutamanya pendidikan anak-anak bangsa kita lah. Jadi apa yang penting kepada peringkat akar umbi, terutama sekali di sekolah, terutama sekali anak-anak kita di sekolah, seharusnya menjadikan ilmu ataupun pendidikan itu adalah satu tonggak penting. Karena itu dalam tadi pun baca doa tadi ada tentang bagaimana kita nak menjadikan orang yang diangkat darjatnya oleh Allah SWT, tentu sekali dengan berilmu. Dan juga kita perlu menggarap satu usaha di peringkat sekolah dengan kekuatan kepimpinan di peringkat sekolah. Dan ini seharusnya disambut baiklah oleh semua, terutama sekali murid-murid kita. Seharusnya menjadikan guru-guru kita sebagai ikutan, idola penting dalam kehidupan kita selain daripada ibu ayah. Maka orang yang kedua ialah guru-guru kita di sekolah. Dan itu anak-anak sekalian perlu meletakkan ilmu itu adalah satu keutamaan, yang belajar bersungguh-sungguh dalam semua aspek. Kerana negeri Terengganu khususnya kita nak mencipta kejayaan itu dalam secara holistik, dan bukan hanya di peringkat negara tetapi juga di peringkat global. Jadi kita harapkan anak-anak kita di sekolah dapat mempertingkatkan usaha dengan sokongan guru-guru dan juga ibu bapa, untuk memberi satu inspirasi kepada anak-anak sekalian. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Akhir sekali, Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein, mantan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme. Tuan, dengan kepakaran Tuan dalam pembangunan profesionalisme, apakah DNA utama yang perlu ada pada seseorang pendidik moden untuk kekal relevan dan berimpak tinggi dalam bilik darjah? Wah, sangat hebat ni, sangat Allah. Kagum je tanpa melihat iPad boleh mengingati semua soalan kepada kami. Hanya teruskan salah jadi pemimpin nanti.
Cikgu melihat beberapa perkara. Sekarang ini yang pertama, kita kena faham kita menyediakan murid untuk zamannya. Jadi maka oleh itu kita terpaksa menyediakan guru-guru kita untuk berhadapan dengan cabaran sebenar zaman sekarang. Kita bukan menyediakan murid untuk zaman kita menyediakan murid untuk zaman mereka. Jadi yang pertama yang cikgu ingatkan, guru-guru mesti melekapkan diri mereka dengan kemahiran digital, kemahiran teknologi, kemahiran AI, dan mesti melengkapkan diri mereka itu berdasar kepada tuntutan pelajaran dan sebagainya. Tetapi dengan kemahiran yang mereka ada, dengan pengetahuan yang mereka ada, tidak cukup. Guru juga perlu mengajar murid-murid tentang keperluan sebenar untuk lebih beridentiti. Kerana cikgu risau juga kerana dengan perkembangan yang begitu pantas ini, kalau kita tidak dedahkan murid-murid kita tentang identiti, tentang perkara yang boleh dan perkara tak boleh dalam teknologi dan kita, maka murid kita akan hanyut. Jadi itu sangat penting. Ajar mereka etika bagaimana mereka seharusnya berlangsung dalam dunia yang mencabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, cikgu haskan guru-guru kita tidak berpuas hati dengan pencapaian semasa. Mereka mungkin belajar di IPG ataupun di UST dengan ilmu yang tertentu. Jadi mereka kena meletakkan tuntutan ini untuk menjadikan mereka sebagai guru yang profesional. Dan dia bukan sahaja berkaitan dengan teknologi, digital dan sebagainya. Guru juga boleh dilengkapkan dengan ilmu kemanusiaan, unity, ilmu yang berkaitan dengan kasih sayang, bagaimana nak menanamkan roh guru itu dalam tubuh mereka supaya mereka rasa pekerjaan mereka itu merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam masyarakat. Ini kena lengkapkan ilmu mereka. Yang keempat yang paling penting sekali, mereka kena balas kepercayaan masyarakat kepada diri mereka. Masyarakat sekarang ni mereka memerlukan banyak sekali permintaan daripada golongan buruh utamanya. Jadi mereka kena mendepani, mereka kena mendampingi masyarakat ini supaya mereka dapat bersama-sama membangunkan potensi sebenar. Cikgu ingat satu peribahasa ataupun frasa yang selalu yang bermakna sebut, we need a village to raise a child. Maksudnya kita perlukan masyarakat untuk membina ataupun melahirkan seorang pelajar, seorang murid kelas. Jadi ia bukan tanggungjawab guru tetapi juga tanggungjawab komuniti dan sebagainya. Yang akhir paling penting sekali ialah kita mengharapkan guru-guru kita ini sentiasa meletakkan kerja mereka sebagai utama dan mereka sentiasa memberi yang terbaik dalam perkhidmatan mereka dan mereka sentiasa memberi harapan kepada murid-murid mereka, walaupun murid mereka daripada latar belakang yang berbeza, tetapi sentiasa memberi harapan dan menjadi inspirasi kepada murid-murid mereka supaya murid-murid mereka boleh secemerlang guru-guru mereka. Jadi dengan beberapa pandangan cikgu ini, cikgu rasa guru-guru kita telah bersedia untuk menghadapi cabaran yang sangat mencabar jika dibandingkan dengan zaman era cikgu. Jadi cikgu doakanlah kemaman penuntut besar mampu memikul amanah tanggungjawab yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan, harapan yang bermakna Menteri Pendidikan, PPD, supaya serentak untuk kita bina kemaman yang cemerlang dan melahirkan kejadian murid yang seperti mana yang diharapkan oleh InsyaAllah. Wah, padat dan sangat berinspirasi. Terima kasih kepada semua panelis kita pada hari ini kerana sudi berkongsi visi demi masa depan pendidikan negara. Kita semua adalah pemacu reformasi pendidikan.
Saya Sarah Wajiha binti Muhammad Fadli. Mohon undur diri. Jumpa lagi. Bye-bye.